warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQ HDB. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat sini ya. Ni lokasi dia. Aku cerita pun korang takkan tahu yang spot ni. So aku datang tadi terus aku dah tebas dah tempat yang aku nak duduk tu. Tempat aku nak duduk tu dia curam macam tu. So aku nak duduk juga, aku nak mancing juga dekat spot ni sebab cantik kan, ada liku dia tu cantik. Cadangan hari ni aku nak pakai umpan sawit. Aku nak set up dululah umpan sawit, nak potong apa semua, nak siap-siap. Lepas tu kita terus baling dekat spot yang aku baru tebas tadi. Okey kawan, umpan sawit dadu dah siap dah. Aku pasang macam ni je, dalam tak sampai sejengkal pun aku buat ni. Pendek pendek ni. Besar kecil bawah. Aku dah siap. Aku nak, memang hari ni aku nak target patin, jelawat, kelabau. Tu aku nak target hari ni. Tu aku pakai sawit sebab air jernih betul. So cuba lah. Umpan khusus ayam ada tapi aku mana nak pakai lagi. Aku nak pakai umpan sawit dulu. Nak tengok kau ada patin ke, jelawat. Okey jom. Kawan, minta maaf lah. Masa baling aku tak boleh nak rekam. Susah lah tengok. Memang susah, tak boleh nak rekam. Memang susah. Sekejap lagi baru fikir macam mana nak pasang tripod. Ni aku baling dulu je ni. Ada tarikan lagi baru kita tarik kawan. Susah sikit spot ni. Liku depan cantik. Tengok liku depan dia. Liku air depan dia cantik. Ada kayu depan sana, tunggu kayu. Lepas tu dia berliku situ. Dia konok sikit kan. Tu cantik lah. Tu aku cari juga nak duduk dekat sini ni. Nak duduk sana tak boleh. Apa panas. Di sini pun panas kau. Tapi tu ada lah tempat duduk sikit. Tapi aku suka liku ni. So sekejap lagi ada tarikan lagi baru kita tarik tengok. Kita minta ada patin lah ni. Patin dengan jelawat. Ni liku cantik ni. Liku dia ni duk main. Air jernih. Okey, apa-apa kita tunggu dulu. Biar dia tarik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala fisabri. Wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 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 La ilaha illa anta. Allahu Akbar. La ilaha illa anta. Bismillah. Bismillah.
Dari tadi ibu tunggu kawan. Ni baru dapat seekor kecil lah, nampak. Ni baru tukar spot ni kawan. Tadi kat spot atas tak ada ikan. Ni baru tukar sini lah. Alhamdulillah lah. Kecil pun kecil lah. Rezeki yang pertama yang ambil. Alhamdulillah. Tukar spot daripada kemarin lagi, tukar spot 2 abad baru dapat ikan. Baru dapat ikan seekor. Daripada tadi sampai lelah ni tukar spot dah banyak dah. Ni baru dapat. Musim yang tidak mengizinkan, tapi ada juga ni. Hari kemarin ada seekor kecil. Hari ni ada besar sikit. Ni boleh ambil lah. Santai. Spot paling best ni, santai. Oh iya, ada makan lagi. Ada lagi makan. Makan cepat. Cepat. Aku nak santai je hari ni. Kalau makan cepat. Aku nak pergi tarik ni. Cepat. Kuat. 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 Main pula. Ni muhung aku ni. Jom try hakik tengok.
Lagu mana? Muhong tu ni. Muhong aku siap. Tak mohong deh. Lampam Jawa. Lampam Jawa makan perut ayam. Lampam Jawa makan perut ayam. Ini luar biasa ni. Ke tak mohong? Tak mohong. Lampam Jawa makan perut ayam. Perut ayam umpan baik ni. Lampam Jawa anak sikit. Anak sikit dah. Anak sikit. Anak kecil. Tengok. Lampam Jawa makan perut ayam. Dalam sejarah pertama kali ni lampam Jawa makan perut ayam. Tengok ni lampam Jawa makan perut ayam. Tak mohong . Ada letak umpan sawit tu tapi tak nak makan pun. Perut ayam juga nak makan. Musim sekarang ni memang musim, kalau bagi aku sekarang ni bulan 5, 6, 7, 8, 9. Kalau musim panas aku kurang power sikit. Kalau dah masuk musim tengkujuh, dia mari balik aura. Musim ni dia aku kurang sikit kalau musim panas . Satu lagi panas nak mancing pun panas. Lepas tu air surut. Aku tak berapa minat ni mancing air surut macam ni. Tak berapa minat. Ni pun saja gagah-gagah. Dah beberapa hari aku hari tu ada turun sekali. Yang kemarin yang video mula. Sekali tu dapat seekor kecil lah. Air tak menentu kalau musim ni. Kejap dia keruh, kejap jernih sikit. Ni pun keruh lagi ni. Musim ni agak slow sikit. Musim yang tak tahulah ikan mana tu. Nak main Sungai Slim tak boleh. Sungai Slim dia bukannya jenis sungai macam Sungai Bernam ni dalam. Sungai Slim ni dia ada lubuk-lubuk dia. Bila air musim kemarau ni kering. Pasir banyak. Dia nak sedap musim tengkujuh. Air besar sikit baru best mancing Sungai Slim. Tengok pada air lah. Air besar memang best lah Sungai Slim. Nak tunggu air besar lambat lagi. Musim tengkujuh pun lambat lagi . Ni nak fasa musim kemarau. Layan dulu lah Sungai Bernam. Kalau musim kemarau ni memang banyak orang mancing kat Sungai Bernam. Main umpan sawit. Dia kelabau kan. Ada makan tu. Tunggu lah. Terkejut aku. Tengah-tengah santai. Tu dia, punggung duduk keluar. Hui. Punggung duduk keluar, tak malu lah. Mengejutkan. Mana lagi?
Ayah aku kata dulu kawan, lembu ni dia makan tengah hari. Pagi bukan dia nak makan. Patutlah aku tengok orang bela lembu, ayah aku dulu ke siapa-siapa kan, bela lembu kambing ke, waktu dalam pukul dalam pukul 2 macam tu baru diorang lepas lembu diorang, lembu kambing diorang. Tengok, patutlah pun nak makan, time ni baru nak makan. Tadi patut aku mari tadi daripada sana, aku mari, dia boleh baring-baring santai bawah pokok sawit. Ayah aku cakap kan, dia mengelak daripada berjalan jauh lembu ni. Kalau lepas awal, jauh berjalannya, jenuh nak mencarinya. Patutlah pun. Kiranya dia rehat lama. Pagi tu dia rehat lagi. Pagi dia rehat, tengah hari baru dia makan. Petang aku tak tahulah, petang mungkin dia balik masuk tidur lah. Petang. Aku kalau ada tanah kawan, aku bela dah lembu ni. Aku ikut legasi ayah aku. Tapi aku tak ada tanah. Aku bukan jenis keluarga yang ada tanah tau. Kalau ada tanah, aku dah bela dah lembu. Letak sawit. Kalau ada lah tanah dalam 10 ekar kan, letak sawit semua, pagar, buat 3 blok ke kan. Lepas tu bubuh lembu, kambing. Memang cun lah. Memang seronok bela ni. Tapi tak boleh pergi mana lah bela ni. Tapi nak ada tanah lah, seronok. Kalau tak ada tanah, tak mau lah. Jam pun dah pukul 2 kawan. Kita tunggu sikit lagi. Aku nak cuba angkat ni. Lepas aku nak bawa umpan satu lagi. Sekali lagi. Tengok ada tak. Try lagi sekali. Last lah. Dia belah bawah keruh air. Aku tak tahu kenapa. Belah atas ni dia tak keruh sangat. Aku nak cuba sikit lagi. Sekali lagi. Kali kedua kali lagi kan. Test lah. Nak dapat seekor lagi. Dapat buat goreng dia lah. Tengok tu yang tu kawan. Umpan sawit. Mana dah sentuh lagi. Sebab tu aku tak open nak minat mancing umpan sawit ni. Tunggu lama. Lepas tu, sekejap balik tak. Lepas tu, dengan kelabau ni, dia suka bagi cinta palsu kat kita. Korang tahu tak? Bila kita dah dapat dia, kita dah tagih kan kasih sayang kita kat dia. Kita korban macam-macam. Kan? Pergi tempat spot yang berbatu. Berkayu-kayu. Mancing. Putus tali. Lagi apa? Putus perambut. Sangkut kat kayu tadi kan. Lagi apa? Berulang-ulang kali putus. Sangkut kat kayu. Nak cari dia kan jenuh. Nak cari cinta seekor kelabau ni kan. Jenuh nak dapat kan. Jenuh nak dapat kawan. Jenuh nak mujuk je. Dah sekali dah dapat dah ni. Nak naik dah. Dah dapat nak naik. Lepas tu kawan tahu tak? Tiba-tiba lucut. Tengok tahu kata ikan kelabau ni. Cinta dia tu dia main-main je. Cinta dia. Dia tak ni sangat. Dia tak serius sangat. Kadang-kadang tu dah kita dah bagi tagihkan cinta kepada dia. Dah dapat dah nak naik dah. Oh, dia boleh lucut pula tu. Tengok tu, dia mainkan cinta kita. Ikan kelabau ni. Tu aku tak suka jenis-jenis nak main-mainkan cinta dengan aku kan. Tak ada aku. Mampus lah. Baik ikan lampang.
ikan lampam ni cinta tu kalau kita bagi kat dia tu. Kita bagi cinta, luahkan cinta kat dia tu. Ikan lampam ke, baung ke kan. Tengah ke, kita bagi cinta kita kat dia. Korban kan, pergi jauh-jauh cari dia. Dia balas dengan baik. Lampam, baung, tengas ni kan. Kalau spesies kelabau ni, Dia mungkir janji. Dia spesies yang mungkir janji. Dia membuatkan orang yang membagi cinta pada dia tu kecewa. Dia mudah kecewa dengan kelabau ni. Memang dia montot kan, montot besar kan, cantik kan, body baik kan, tapi dia pemainkan kita. Kita boleh jadi kecewa kan. Baik tak payah macam tu kan, betul tak? Aku jenis aku tak ada jenis main-main dengan aku. Mampu hang lah kan, aku kata kan. Tunggu lagi. Buang masa lah tunggu. Lain lah dia meletup depan mata kita. Terbaling terus dapat. Lain lah. Dah lah cinta payah nak dikotakan. Lepas tu kecewa kita dapat. Hei, tidak lah. Kesimpulannya tengok ikan dah makan lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Makan sik kemarin. Nasi sejuk kemarin. Ada lagi. Sambal belacan. Ikan sadai. Ikan lapar. Bismillah. Ikan lapar. Makan nasi kemarin ya. Makan ikan lapar. Ikan sadai. Cukup dah. Sambal belacan. Dak. Bismillah. Ambil sambal belacan sikit. Dak. Bismillah. Tak mohon. Dak weh deh. Tak mohon langsung. Sedap. Makan lagu ni weh. Sedap. Perut lapar-lapar Makan lagu ni pun sedap. Sedap weh. Makan ikan lapar baru dapat tadi. Oh dah. Manis. Manis moi. Buat sambal belacan tengok. Ikan baru manis wai. Bismillah. Kalau tak cuba gak rugi dah. Ikan lampam sedap. Makan lagu ni pun sedap dah wai. Tak payah beli kedai Kutip-kutip kat sungai laut. Orang kampung ini ya. Tak payah duk beradung sangat pun dah. Ni pun dah cukup dah. Cara orang kampung. Sardin sedap muai. Tak mohon. Sedap Orang kampung tak ada sambal belacan tak sah. Kok mana nak ada sambal belacan juga. Sedap moi. Tak mohon langsung. Sedap. Ikan rapuh momoh gitu. Krong.